Assalamualaikum, salam Ramadan Al-Mubarak. Masih lagi bersama dengan saya, Nashita Abri dalam Bajet Bazar. Untuk Bajet Bazar episod yang ketiga ni, kat mana saya berada sekarang ni? Saya berada di Bazar Ramadan Taman Suria. Jadi selepas ni kita akan tengok macam mana pula orang JB yang berada di Taman Suria ni berbelanja menggunakan bajet mereka sendiri. Juara apa yang mereka beli? Bertunggu lagi, jom ikut saya. Nama saya Nyi Ida. Okey, nama adik? Syafiqah. Okey, sekarang ni akak satu family dah belanja apa? Saya belanja lauk pauk, kuih-kuih, sedikit-sedikit lah. Untuk apa tu? Ya, tak mau beli terlalu banyak sangat untuk membazir kan. Okey, kalau macam semua lauk pauk yang dah dibeli, semua berapa harga ni? Dalam RM10. Okey, dalam RM10. Macam akak dah jalan dekat sini, apa menu yang akak rasa paling istimewa daripada Bazar Taman Suria? Okey, sebenarnya saya minat nasi ayam yang RM10 sana. Seterusnya pengunjung ni dah ada di sebelah saya. Jom kita tengok apa yang dah dibeli. Nama akak siapa kak? Liz. Okey, nama akak ni pula? Ajah Hasmah. Kak, apa yang akak dah beli sekarang ni? Banyaknya kat tengah akak ni. Apa kak? Ada laksa Penang, lepas tu ada ikan bakar, sotong bakar, lepas tu ada air tahu, kentang. Ni apa? Ada lah kan? Dengan kuih talam. Bajet untuk semua yang akak dah beli ni berapa harga ni? Bajet semua RM50 ada cecah. Ni untuk berapa orang boleh makan ni? Yang ni untuk dalam 6 orang. Campur 3 orang dewasa, 2 kanak-kanak. Rahim. Zara. Bang, hari ni berapa bajet di Hotel Buffet? Dalam RM30. Apa yang abang beli? Beli apa ya? Kuih-kuih je. Katakan apa? Ni sama lah kuih-kuih dengan nasi ambang. So bajet RM30. So lepas ni akan terus balik ke atau ada nasi lagi? Tak lah, terus balik. Saya Latifah. Okey, nama akak siapa? Jasia. Okey kak, sekarang ni akak dah beli apa dah kat tangan ni? Akak beli kentang apa entah agaknya ni, berlilit-lilit. Lepas tu beli jus mangga yang fresh. Yang ini ayam percik. Okey, semua sekali yang akak dah beli ni berapa harganya? Dekat RM20. Okey, lepas ni plan nak balik ke atau nak beli lagi? Nak pergi beli lakin. Sebab nak beli gearbox merah tu. Ada juga tapi tutup. Okey, akak ni nak mencari gearbox dekat Lakin pula. Okey kak, terima kasih banyak-banyak. Okey, kita tengok selepas ni pengunjung mana pula yang akan kita pilih untuk berkongsi bajet mereka bersama kita. Okey, nama siapa bang? Rizwan. Okey, sekarang ni Rizwan dah habiskan berapa ringgit untuk bajet dekat tangan ni? Baru RM6. Baru RM6. Mungkin lepas ni nak beli lagi ke? Mungkin nak beli lagi. Okey, sekarang ni yang dalam beg plastik ni ada apa je? Air dengan kuih akuk. Oh, okey, semuanya dah berharga RM6 lah. Okey, selepas ni nak beli apa agak-agaknya? Cari nasi ambang.
Taman Suria menghabiskan bajet mereka sendiri untuk membeli juadah berbuka puasa. Sekarang ni saya dah pilih satu keluarga untuk diberikan bajet RM30 dan bagaimana mereka nak habiskan. Okey, bersama dengan saya keluarganya. Nama Kak siapa, Kak? Kak Yani. Okey, Kak Yani. Nama abang? Okey, sekarang ni Kak Yani ada 2 orang puteri. Kita akan bagikan akak dan abang bajet sebanyak RM30 untuk membeli juadah berbuka puasa bersama keluarga lah. Jadi kita nak tengok macam mana family akak ni menghabiskan bajet yang telah kita bagikan. Jom kita tengok. Jom. Akak dan abang ni satu family dah belanja. Oh, saya pun berpeluh ikut Kak. Akak dah beli apa ni, Kak? Akak beli air katira. Apa tadi? Katira berapa ringgit? RM7. Kacang pun Berapa ringgit? RM10. Kuih RM3. Dan apa tadi? Asam rojak RM10. Okey, semua sekali jumlah yang kakak dah belanjakan berapa? Kena RM30 lah. Pandai tau dia berbelanja ni, mesti main kira-kira ke macam mana? Tak ada. Okey Kak, lepas ni akan nak sambung belanja ke ataupun dah balik cukup? Rasanya cukup. Okay, terima kasih Kak. Selamat buka puasa. Okey, begitulah tadi akak ni pun dah berbelanja. So, jom kita tengok apa lagi makanan yang istimewa ada kat Bazar Taman Suria. Jom kita tengok. Sedikit sedutan saya berada di Bazar Ramadan Taman Suria. Jadi kepada anda bolehlah ramai-ramai datang ke sini. Bukan saja makanan yang istimewa, ada artis lagi tau. Jadi sebelum kita berpisah, saya kongsikan dengan anda tips bajet Ramadan untuk episod kali ini. Sehingga berjumpa lagi, selamat buka puasa.